Zikir selepas sembahyang tu kena ikut apa yang ditetapkan oleh hadis Nabi. Kena ikut apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Kita tak boleh lepas sembahyang, adakah lepas sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Siapa yang kata kita kena kata Alhamdulillah tu? Ni saya ingat dulu ada satu video dekat YouTube, dia viral juga dekat TikTok. Dia sebut, dia kata lepas sembahyang ni kita kena sebut Alhamdulillah. Siapa nak kata Alhamdulillah? Pasal Alhamdulillah itu menunjukkan bahawa kita bersyukur kepada Allah atas peluang yang diberikan untuk kita tunaikan solat. Sebab atas izin Allah lah kita solat. Katanya sebab tu kita lepas sembahyang tu Alhamdulillah nak sebagai tanda syukur. Tapi bolehkah kita buat macam tu? Kononnya atas sebab kata nak syukur, kena baca Alhamdulillah. Kita kena sebut Alhamdulillah. Padahal hadis Nabi suruh istighfar. Dan istighfar pun takat mana? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nambahan nafas ni tak ada. Kalau sebahagian orang kata, wah so simple. Dan itu apa yang disebut oleh Nabi, ikut hak tu je lah. Siapa yang kita kata nak tambah lafaz? Adakah kita lebih tahu hak tambah lafaz tu lebih baik daripada apa yang diajarkan lafaz itu oleh Nabi? Itu kaifiat zikir tu. Sebab kalaulah lepas solat, kita tak ikut zikir, kita tak ikut wirid sebagaimana hadis Nabi SAW ajar. Kalau kita tak ikut hak tu, apa yang akan berlaku? Nanti satu orang tu imamai, bagi salam, beralih kanan, beralih kiri, tiba-tiba dia kata, dia baca Asma'ul Husna pula. Siapa Asma'ul Husna? Sebutlah nama Allah dulu. Kata dia lah, kata kita kena sebut nama Allah tu lagi baik. Kalau kita tak letakkan satu prinsip bahawa amal ibadah ni kena ikut hak mana Nabi ajar, maka satu benda yang akan berlaku adalah benda tu akan datang dengan pelbagai variasi. Saya kawan tu, hak ni, saya kawan tu, hak ni, kawan tu, hak ni.